Hari ni kita tunjuk satu menu yang memang puas hati dekat Bangi, Warung Hutan Bangi. Udang harimau celup tepung. Untuk satu portion macam ini bergantung kepada jenis berat dia, purata adalah RM30, betul? Okey. So mari kita tunjukkan cara dia. Okey, yang pertama, udang tadi dia masuk dalam bacuhan tepung yang pertama. Okey, bacuhan tepung yang pertama. Okey, ini adalah udang yang dimasuk ke dalam bacuhan tepung yang pertama. Tegau, kasih rata. Okey, ini adalah bacuhan yang kedua lah. Okey, selepas bacuhan tepung yang pertama, kita masuk ke dalam bacuhan tepung yang kedua. Tepung yang ini berbeza dengan tepung yang ini. Macam mana rasa? Kau kena datang sini try. Memang syahdu, babe. Kemudian kita masukkan ke dalam minyak yang dah panas. Okey, sekali lagi, ini minyak bukan semalam punya, bukan 2 hari lepas. Minyak tadi. Tapi kita sudah guna masak untuk yang portion yang ke-10. Jadi warna dia macam ini. Udang ataupun sotong perlu dimasukkan satu persatu. Tidak boleh masuk secara melekat, berkembar. Kalau korang ada dekat sini, dia punya bau dia tu dah memang tak boleh nak cakap lah. Okey, ini adalah proses kita sejat untuk mengurangkan minyak dia sebelum kita hidangkan kepada customer. Okey, ingat ya, ini udang ataupun sotong celup tepung, dia ada 2 kali bacuhan tepung yang berbeza. So kalau korang nak rasa bagaimana rasa yang unik tu, korang kena datang sini, Warung Hutan Bangi. Allah